Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanani daripada MH Reka dan Bina Sdn Bhd. Hari ini saya berada di Kampung Jerangkang, Labu Negeri Sembilan. Okey, ini adalah rumah Puan Maimunah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Maimunah kerana sudi untuk reka dan bina rumah bersama kami di MIH. Okay, sebenarnya ini adalah pandangan hadapan rumah. Okay, rumah ni mempunyai 4 bilik dan 3 bilik air. Panjang dan lebar rumah ini bukaannya adalah 35 kaki kali dengan 46 kaki. Dengan total keluasan 1284 kaki persegi. Okey, ini adalah pandangan sisi kanan rumah. Okey, seperti biasa, bahan binaan yang kami gunakan adalah bata merah dan atap genting saga lagenda. Okey, dekorasi luar rumah kami berikan secara percuma. Okey, untuk kepala paip ni dan longkang perimeter kami juga berikan secara percuma. Untuk kepala paip ni kami berikan 2 di bahagian luar. Dan tingkap kami menggunakan tingkap casement dengan cermin tinted hitam. Okey, dan ini ada satu sliding door lah. Okay, sliding door ni dia di bahagian ruang keluarga berhadapan lah kiranya. Okay, ini adalah teres. Okay, package kami dah include ya. Kemasan tas seluruh rumah ni semua dah include. Okay, kalau untuk kemasan kopi, roofline ni semua memang dah dikira sebagai percuma lah. Memang dah termasuk dalam dekorasi luar secara percuma saya katakan tadi. Okay, ini adalah pandangan sisi kiri rumah. Okay, untuk bahagian teres, kalau anda boleh lihat, ketinggian beam ni kurang dikesu rendah lah ya. Tuan rumah nak rendahkan sikit beam tu. Okey, pintu ni kami menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Jotun. Okey, ni dikira include. Maksudnya memang dalam spek kami. Okey, jom saya tunjukkan bahagian dalam. Okey, ini adalah ruang tamu. Saya tunjukkan. Okay, ini adalah ruang tamu. Okay, ruang tamu ni berkeluasan 14 kali 16. Kalau anda boleh lihat, tiada kemasan plaster ceiling berserta cornice. Okay, maksudnya ni tuan rumah yang minta. Tuan rumah request tak nak kemasan cornice, ketinggian beam dikurangkan. Okay, jadi semua tuan rumah request lah. Okay, jom saya tunjukkan bilik 2 terlebih dahulu. Okay, sebelum tu, ini adalah ruang keluarga. Ruang keluarga yang berkuasaan 12 kali 14. Ini adalah tas yang dipilih. Okay, ini adalah bilik tidur 2. Bilik tidur 2 juga menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat jenama Jotun. Dan ini adalah bilik tidur 2. Bilik tidur 2 ni berkeluasan 12 kali 10 dan mempunyai satu bilik air kongsi di bahagian dalam. Okey, pintu ni pintu standard kami. Pintu PVC door jenis tebal lah. Kalau anda boleh lihat, boleh memuatkan tombol. Okay, dan ini adalah bilik air. Bilik air 2. Okey, kemasan tas ni, ni pun tuan rumah yang request. Kalau dalam spek kami berikan kemasan tas sehingga ke ceiling. Atas lah kiranya penuh. Tapi ini semua tuan rumah yang request. Boleh dikontra harga.
Okay, setiap pengurangan daripada tu boleh dikontra harga kalau memang dalam spek kami lah. Okay, kelengkapan sanitary asas juga termasuk dalam spek kami, iaitu adalah shower, toilet bowl dan sinki. Okay, ini adalah tas yang dipilih. Okay, ini adalah bilik air kongsi. Jadi dia bersambung dengan bilik air 3. Juga menggunakan pintu PVC door jenis tebal. Okay, ini adalah bilik tidur 3. Sekejap saya. Okay, ini adalah bilik tidur 3. Bilik tidur 3 ni juga tiada kemasan plaster shielding berserta cornice di setiap ruang. Tiada kemasan plaster shielding berserta cornice. Yang ni semua tuan rumah request. Tingkap menggunakan tingkap casement, dan ni adalah tas yang dipilih. Kalau untuk ni pintu menggunakan pintu molded door dengan kemasan cat, dia nama Jotun. Okay, di sebelah sini mempunyai bilik tidur 4. Juga sama speknya, menggunakan pintu mounted door, tingkap casement, dan ini adalah tas yang dipilih. Setiap ruang tidak mempunyai kemasan plaster shielding berserta cornice. Ini semua yang di request lah oleh tuan rumah. Okay, ini adalah bahagian dapur. Okay, untuk bahagian dapur, kalau anda boleh lihat, tabletop kami berikan secara percuma. Okay, ini adalah lebihan-lebihan cat Jotun. Okay, untuk sinki ni dikira sinki standard kami. Yang ni anda akan dapat. Ni adalah sinki double bowl, dan juga tiada kemasan cornice. Dan ini adalah tandas bilik air. Bilik air mempunyai spek yang sama. Kemasan tas tuan rumah request bukan nak tas penuh. Okey, kelengkapan sanitary asas tu memang ada dalam spek kami, dan ini adalah tas yang dipilih. Okey, kalau untuk kemasan tas ni boleh dikontra harga lah. Sebab yang kami berikan adalah sepenuh setinggi shilling, tapi kalau tuan rumah nak separuh pun boleh, tapi kiranya kontra harga lah, boleh kontra. Dan yang terakhir, ini adalah bilik utama. Rumah ni memang mempunyai 4 bilik ya. Dan ni adalah bilik utama, agak besar, berkeluasan 14 kali 14. Okay, ni pintu molded door. Kemasan cat kami menggunakan kemasan cat jenama Jotun di bahagian luar dan dalam. Nah, bilik ni mempunyai satu bilik air di bahagian dalam. Okay, ni adalah bilik air 1. Setiap spek yang sama. Tas boleh dikontra. Kelengkapan sanitary asas ni memang dah include dalam package kami. Dan pintu PVC ni memang dah include lah. Maksudnya memang ni spek kami. Pintu PVC jenis yang tebal. Okey, saya rasa sekat itu sahaja daripada saya. Oh, sebelum saya terlupa, Swiss kami menggunakan Swiss jenama Siemens. Okay, ini adalah pandangan ruang tamu dan ruang keluarga daripada sudut dapur. Okay, saya rasa setakat itu saja daripada saya. Saya Hanani daripada MIH Reka dan Bina Sdn Bhd. Kami di MIH Reka dan Bina mengikut bajet anda. Assalamualaikum.